Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kami dari kumpulan 5 akan membentangkan tentang pengenalan pemanfaatan pengurusan pembelajaran dalam talian. Pada slide ini, saya akan menerangkan tentang definisi pengurusan pembelajaran dalam talian. Pengurusan pembelajaran dalam talian merujuk kepada proses merancang, mengurus dan melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan teknologi digital serta internet. Melalui kaedah ini, guru dapat menyampaikan bahan pengajaran, memberikan tugasan dan juga membuat penilaian secara atas talian dengan lebih efektif dan baik. Selain itu, pembelajaran dalam talian membolehkan proses pembelajaran berlaku pada bila-bila masa sahaja dan di mana-mana sahaja. Murid tidak lagi terhad kepada pembelajaran hanya di dalam bilik ajar kerana mereka boleh mengakses bahan pembelajaran menggunakan komputer, tablet atau telefon pintar yang mempunyai sambungan internet. Akhir sekali, pengurusan pembelajaran dalam talian menyokong pendidikan abad ke-21 yang berteraskan penggunaan teknologi. Pendekatan ini membantu murid mengembangkan kemahiran digital, komunikasi, kolaborasi dan pembelajaran kendiri yang sangat penting di dalam dunia moden. Saya akan menerangkan tentang Learning Management System atau LMS yang merupakan salah satu komponen penting di dalam pengurusan pembelajaran dalam talian. LMS ialah platform digital yang digunakan untuk mengurus proses pengajaran dan juga pembelajaran secara sistematik. Melalui platform ini, guru atau pensyarah boleh menyediakan bahan pembelajaran, memberikan tugasan serta memantau perkembangan pelajar dalam satu sistem yang lebih teratur. Selain itu, LMS digunakan oleh guru, pensyarah dan juga pelajar untuk berinteraksi dan menjalankan aktiviti pembelajaran. Hal ini kerana ia dapat memudahkan komunikasi antara pengajar dan juga pelajar tanpa perlu berada di lokasi yang sama. Seterusnya, LMS membolehkan penyampaian bahan, tugasan dan juga penilaian secara di dalam talian. Hal ini membolehkan pelajar untuk mengakses nota, menghantar tugasan, menjawab kuis dan juga melihat keputusan penilaian melalui platform yang sama. Hal ini dapat menjadikan proses pembelajaran lebih mudah, fleksibel dan juga lebih efisien. Antara contoh LMS yang popular ialah Google Classroom, Moodle, Canvas dan juga Blackboard. Setiap platform mempunyai fungsi yang hampir sama tetapi ia menawarkan ciri dan juga kemudahan yang berbeza mengikut keperluan pengguna. Ini saya akan menerangkan tentang pemanfaatan pengurusan pembelajaran dalam talian untuk e-learning. E-learning membawa maksud pembelajaran yang menggunakan peranti elektronik dan internet untuk menyampaikan ilmu serta menjalankan aktiviti pembelajaran. Pelbagai kelebihan yang boleh kita dapati daripada e-learning ini seperti fleksibel dari segi masa dan juga tempat. Selain itu, akses kepada pelbagai sumber pembelajaran dan juga menggalakkan pembelajaran kendiri juga merupakan antara kelebihan e-learning. Oleh itu, sebagai contohnya, kita bolehlah menggunakan platform seperti Google Classroom dan juga Moodle. Baiklah, pada slide ini saya akan menerangkan tentang M-Learning dan U-Learning sebagai kaedah pembelajaran digital pada masa kini. Yang pertama sekali, apakah itu M-Learning? M-Learning ataupun Mobile Learning ialah pembelajaran yang menggunakan peranti mudah alih seperti telefon pintar, komputer riba dan juga tablet. Pembelajaran ini membolehkan murid mengakses bahan pembelajaran secara lebih fleksibel tanpa terikat kepada bilik darjah. Antara ciri-ciri M-Learning iaitu menggunakan aplikasi pembelajaran digital, membolehkan pembelajaran secara bergerak dan mudah diakses pada bila-bila masa sahaja. Kelebihan M-Learning iaitu dapat meningkatkan akses kepada bahan pembelajaran, menjadikan pembelajaran lebih interaktif dan menggalakkan pembelajaran secara kendiri. Seterusnya iaitu U-Learning.
iaitu merujuk kepada pembelajaran yang boleh berlaku pada bila-bila masa dan di mana-mana tempat. Ianya disokong oleh teknologi internet dan rangkaian tanpa wayar yang membolehkan pembelajaran berlaku secara berterusan. U-Learning tidak terhad oleh lokasi ataupun masa. Ia menyediakan akses maklumat secara berterusan. Kelebihan U-Learning merangkumi memberikan pengalaman pembelajaran yang lebih fleksibel, menyokong pembelajaran sepanjang hayat dan membolehkan pembelajaran mengikut keperluan individu. Kesimpulannya, kedua-dua pendekatan ini memainkan peranan yang sangat penting dalam pendidikan pada abad ke-21. Hal ini kerana ianya dapat meningkatkan akses pendidikan, menyokong pembelajaran secara fleksibel serta juga dapat membantu melahirkan pelajar yang celik teknologi dan mampu belajar secara kendiri. Baiklah, seterusnya ialah berkaitan dengan MOOC iaitu Massive Open Online Course, iaitu merupakan salah satu platform pembelajaran dalam talian yang semakin popular pada era digital. MOOC ialah kursus dalam talian terbuka yang boleh disertai oleh ramai peserta dari seluruh dunia melalui internet. Pelajar boleh mengikuti kursus tanpa perlu hadir secara fizikal ke institusi pendidikan. Pembelajaran ini memberikan peluang kepada sesiapa sahaja untuk meningkatkan ilmu dan kemahiran mereka. Antara ciri-ciri MOOC ialah percuma atau kos rendah. Kebanyakan kursus ditawarkan secara percuma atau dengan bayaran yang lebih rendah berbanding dengan kursus tradisional. Yang kedua, akses global. Pelajar dari berbagai negara boleh mengikuti kursus yang sama tanpa batasan geografi. Yang ketiga ialah pelbagai bidang pengajian. MOOC menawarkan kursus dalam pelbagai bidang seperti pendidikan, teknologi, perniagaan, bahasa dan sains. Terdapat juga contoh platform MOOC iaitu yang pertama, Coursera. Merujuk ke Coursera iaitu menawarkan kursus daripada universiti dan organisasi antarabangsa. Yang kedua ialah EDX, menyediakan kursus daripada institusi pendidikan terkemuka dunia. Yang terakhir ialah FutureLearn. Ia menawarkan pembelajaran secara interaktif dalam pelbagai bidang. Platform-platform ini membolehkan pelajar mengikuti video pembelajaran, kuis, tugasan dan memperoleh sijil setelah tamat kursus. MOOC memberikan banyak manfaat kepada pelajar dan pendidik. Antaranya, ianya dapat menggalakkan pembelajaran sepanjang hayat. Ia juga dapat meningkatkan akses kepada pendidikan berkualiti dan membantu pelajar untuk belajar mengikut kadar dan masa tersendiri. MOOC merupakan inovasi pendidikan digital yang menjadikan pembelajaran lebih fleksibel, terbuka dan mudah diakses. Dengan adanya MOOC, peluang pendidikan tidak lagi terhad oleh masa, lokasi atau kos. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang sistem pengurusan kandungan digital yang merupakan salah satu pemanfaatan pengurusan pembelajaran dalam talian. Sistem pengurusan kandungan digital ini membawa maksud sistem yang digunakan untuk menyimpan, mengurus dan berkongsi bahan pembelajaran digital. Sistem pengurusan kandungan digital ini amat penting bagi memudahkan akses bahan. Selain itu, menjimatkan masa pengurusan dokumen dan juga meningkatkan keberkesanan pembelajaran juga merupakan antara kepentingan sistem pengurusan kandungan digital. OER iaitu Open Educational Resources ialah sumber pendidikan yang terbuka dan boleh digunakan, diakses, dimuat turut
dan diubah suai serta dikongsi secara percuma oleh sesiapa sahaja. Maksudnya dekat sini, OER tu lebih merupakan kepada akses dan perkongsian ilmu secara terbuka tanpa sekatan kos ataupun hak cipta yang ketat. Contohnya macam nota di Telegram, video di YouTube, modul pembelajaran dan juga buku digital iaitu e-book. Terdapat beberapa ciri-ciri untuk OER, iaitu yang pertama, percuma dan terbuka, di mana OER ni tidak perlu dibeli ataupun kita perlu bayar lesen khas. Jadi semua orang boleh mengaksesnya. Yang kedua, boleh diubah suai. Contohnya macam guru boleh menyesuaikan kandungan bahan modul secara percuma tu mengikut tahap keperluan murid tu. Selain itu boleh diterjemahkan atau ditambah baik. Yang ketiga, boleh dikongsi semula setelah digunakan atau diubah suai, bahan tersebut boleh dikongsi dengan orang lain. Yang keempat, menyokong pembelajaran sepanjang hayat, di mana pelajar, guru dan masyarakat boleh belajar pada bila-bila masa. Contoh situasi penggunaan OER ini ialah di mana bila seorang guru tu, contohnya seorang guru math, dia memuat turun modul secara percuma daripada internet. Kemudian dia mengubah sedikit kandungan mengikut tahap muridnya dan dia berkongsi semula modul tersebut dengan rakan guru yang lain. Selain itu, kita akan tengok tentang DLO iaitu Digital Learning Object. DLO ialah objek pembelajaran digital yang dibangunkan secara khusus untuk mencapai objektif pembelajaran tertentu. Ringkasnya, dia bukan sekadar bahan bacaan tetapi ia merupakan alat pembelajaran digital yang interaktif dan mempunyai tujuan pengajaran yang jelas. Contohnya macam video interaktif, simulasi dan juga animasi pendidikan. Jadi DLO pun mempunyai ciri-ciri tersendiri. Antaranya ialah yang pertama, DLO ini direka untuk objektif pembelajaran yang tertentu. Setiap DLO mempunyai hasil pembelajaran yang ingin dicapai secara terperinci. Yang kedua, boleh digunakan semula, iaitu bahan DLO boleh digunakan dalam pelbagai kelas ataupun topik yang selagi berkait dengannya. Yang ketiga ialah interaktif, di mana ia akan melibatkan pelajar secara aktif, kerana pelajar boleh klik, meneroka, menjawab ataupun membuat eksperimen secara mahir. Dan yang terakhir sekali ialah dapat meningkatkan motivasi dan minat pembelajaran, di mana pembelajaran akan menjadi lebih menarik berbanding hanya membaca nota di buku. Jadi contoh situasi penggunaan DLO ialah di mana guru sains menggunakan simulasi digital sistem suria untuk membolehkan murid menggerakkan planet dan melihat bagaimana perubahan orbit secara langsung. Kesimpulannya, pengurusan pembelajaran secara dalam talian merupakan pendekatan yang penting dalam era digital kerana dapat mengurangkan ataupun memudahkan proses pembelajaran dan pengajaran ke arah yang lebih fleksibel, sistematik dan berkesan dengan penggunaan alat seperti LMS, e-learning dan alat digital yang lain. Ini dapat membantu guru untuk menguruskan bahan pembelajaran, berkomunikasi dengan pelajar dengan lebih efisien serta menilai pencapaian dengan lebih tepat.